Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, amma ba'd. Hari ini saya ingin membantah artikel yang menuduh golongan Salafi kononnya telah menghina ulama-ulama Syafi'i. Ini adalah satu tuduhan yang tak beretika, satu fitnah, satu penipuan, satu pembohongan yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Kenapa hal ini terjadi? Ini terjadi kerana golongan Asam Jawa yang kononnya berakidah Asy'ariyah, konon-kononnya mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tersepit dengan hujah dan fakta yang sebenar yang dikeluarkan oleh golongan Salafi. Kita tengok perkataan mereka. Ironinya, terdapat sebahagian golongan Salafi Wahabi baik di Malaysia atau negara lain berusaha keras untuk mengaibkan ulama mazhab Syafi'i dengan tomahan kononnya akidah majoriti ulama Syafi'i tidak sama dengan Imam Asy-Syafi'i wafat 204 yang mereka ikuti. Wahal akidah mereka hakikatnya tidak jauh berbeza sedikit pun dengan akidah Imam Asy-Syafi'i. Sekiranya berbeza, ini adalah satu perkataan menunjukkan bahawa mereka sendiri pun tak yakin dengan statement yang mereka keluarkan. Sekiranya berbeza pun hanyalah daripada sudut manhaj pendalilan akidah, bukan pegangan akidah. Ini satu kekeliruan yang sangat-sangat tak boleh diterima. Kalau dalil berbeza, akidah mesti berbeza. Takkan kita nak kata dalil kita sama dengan Syiah? Tentu tidak. Tetapi golongan Asam Jawa punya dalil sama dengan Syiah dalam akidah. Golongan yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah sebenar yang mengikuti Nabi dan para sahabat tidak menggunakan dalil Syiah sebagaimana mereka gunakan. Kita tengok lagi. Ini kerana walaupun Imam Asy-Syafi'i membangunkan secara lengkap manhaj pendalilan hukum fiqh, namun beliau tidak membangunkan manhaj pendalilan akidah. Kenapa Imam Syafi'i tak bangunkan pendalilan akidah? Kerana Imam Syafi'i menolak pegangan Ahlul Kalam. Mereka yang menulis ni berpegang dengan Ahlul Kalam. Mereka cuba menipu masyarakat, menipu rakyat Malaysia, seolah-olah ulama Asy'ariyah ni di zaman sekarang yang ada di dalam Malaysia ni sama selari dengan akidah Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah penipuan yang sangat-sangat tidak beretika. Okey, kita tengok lagi. Secara lengkap sebagaimana Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ini pun penipuan. Akidah Asy'ariyah dengan Maturidi adalah dua akidah yang berbeza antara satu sama lain. Perlu diketahui bahawa Maturidi tidak pernah bersetuju sama sekali dengan akidah Asy'ariyah. Bahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri adalah pengikut Ahlul Hadis, orang yang tidak mentakwil sebarang sifat-sifat Allah. Tetapi golongan ni, golongan yang mengaku Asy'ariyah di dalam Malaysia, golongan Asy'ariyah mutaakhirin, mereka cuba menipu, mengelirukan masyarakat dengan cara yang tidak terhormat, dengan cara melanggar disiplin ilmu. Sebab kita tahu Imam Asy-Syafi'i berakidah Ahlul Hadis, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri berakidah Ahlul Hadis. Kalau betul lah penulisan ni jujur, kononnya mereka selari dengan Imam Asy-Syafi'i, kenapa mereka memfitnah Ahlul Hadis? Artikel ni memfitnah Ahlul Hadis ni. Kita tengok lagi, bukti saya akan tunjuk satu persatu. Justru meskipun ulama mazhab Syafi'i berpegang dengan Imam Asy-Syafi'i dalam bab fiqh, namun mereka berpegang dengan Imam Asy'ari dalam bab akidah. Tadi dia cakap macam lain, dia kata akidah selari dengan Imam Syafi'i. Sekarang dia kata akidah selari dengan Imam Asy'ari. Apabila golongan yang tidak jujur terhadap agama menulis jadi macam ni ya. Awal tadi dia kata selari dengan Imam Syafi'i, sekarang dia kata tak selari dengan Asy-Syafi'i. Maknanya penulisan ni digunakan untuk memfitnah Ahlul Hadis, golongan Salafi, lalu digelarkan sebagai Wahabi. Ini penulisan yang tak beretika dan tak ilmiah sama sekali. Dua perenggan yang berbeza
kontradik antara satu sama lain. Tadi dia kata ikut Imam Syafi'i, sekarang ikut Imam Asy'ari, yang mana satu? Okey, kita tengok lagi. Namun mereka berpegang dengan Imam Al-Asy'ari dalam bab akidah. Sedangkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, saya pernah sebut sebelum ni, beliau berakidah Ahlul Hadis. Kita tengok lagi. Ini bukanlah satu kecelaruan dan perkara yang mengaibkan, seperti mana yang didakwa demikian oleh golongan Salafi Wahabi. Ini adalah satu kebiadaban. Wahabi ini adalah panggilan untuk Bani Tamim. Di Malaysia tak ada Bani Tamim. Di Malaysia cuma ada Salafi, bukan daripada Bani Tamim. Wahabi adalah Bani Tamim. Kalau nak sandarkan sesuatu, biar jelas. Okey, kita tengok lagi. Hakikatnya, dakwaan mereka hanya sekadar mengulangi falasi lama golongan Hasyawiyah yang cenderung kepada fahaman sesat Mujassimah Musyabihah. Ini adalah satu artikel yang tak ada kualiti sama sekali. Penulisan yang tak ada etika. Penulisan yang menunjukkan mereka ni adalah penjenayah ilmu. Sebab bila disebut golongan Hasyawiyah, secara tak langsung, beliau telah menghina Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Asy-Syafi'i secara sedar dan juga tak sedar. Kenapa? Kita tengok ni. Kenapa beliau menggunakan istilah Hasyawiyah? Istilah Hasyawiyah digunakan oleh sebahagian golongan Al-Rayi, yakni Ahlul Kalam seperti Mu'tazilah dan sebahagian ahli falsafah untuk merendahkan martabat ahli hadis. Sebab tu aku kata penulisan tadi adalah penulisan yang tak beretika. Kalau dia menyebut Hasyawiyah kepada golongan ahli hadis, sama juga perkataan tu menuju kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Perkataan itu juga menuju tepat kepada Imam Asy-Syafi'i. Inilah golongan penipu di dalam Malaysia yang konon-kononnya asam Jawa memanipulasi rakyat yang banyak tak tahu hal sebenar dengan mempergunakan kedudukan akademik mereka, seolah-olah mereka memahami agama. Dalam masa yang sama, mereka memfitnah Imam Al-Asy'ari walaupun mereka mengaku pengikut Al-Asy'ari. Dalam masa yang sama, mereka memfitnah Imam Syafi'i sebagai Hasyawiyah walaupun mereka mengaku mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Kita tengok lagi. Mereka menuduh Ahlul Hadis sebagai Hasyawiyah, yakni golongan hanya mengumpul riwayat tanpa berfikir. Kerana Ahlul Hadis lebih menekankan nas Al-Quran dan hadis berbanding perdebatan akal. Apa yang saya nak katakan di sini, penulisan daripada asam Jawa tu adalah penulisan orang yang tersepit di dalam akidah. Okey, kita tengok latar belakang istilah. Ni, yang tulis ni mengaku asam Jawa dalam Malaysia, tapi sebenarnya bawa akidah Mu'tazilah. Kita tengok Hasyawiyah secara bahasa bermaksud sisa, lebihan atau orang bawahan. Ahlul Hadis dihina oleh asam Jawa dengan perkataan Hasyawiyah. Tapi mereka tak letak, oh itu Ahlul Hadis. Tak, dia kata apa? Salafi Wahabi. Tapi hakikat sebenar, inilah dia. Golongan Mu'tazilah menghina Ahlul Hadis sebagai Hasyawiyah. Okey, kita tengok lagi. Digunakan oleh golongan yang mengutamakan akal, ahli Ar-Rayi, ahli falsafah dan Mu'tazilah untuk merendahkan Ahlul Hadis. Mereka merendahkan Salafi ataupun yang digelar Wahabi dalam Malaysia. Orang yang mereka rendahkan tu adalah Ahlul Hadis. Mereka menganggap Ahlul Hadis tidak berfikir secara rasional, hanya menghafal riwayat. Itulah golongan asam Jawa dalam Malaysia mengaku Asy'ariyah tetapi sebenarnya berakidah Mu'tazilah. Akidah mereka pula dicedok daripada Syiah. Kita tengok lagi kedudukan sebenar Ahlul Hadis. Sebab tu saya kata penulisan tadi adalah penulisan yang tak beretika, atau dalam bahasa paling mudah boleh dibaku sampahkan. Kedudukan sebenar Ahlul Hadis. Ahlul Hadis bukan sekadar pengumpul riwayat, tetapi benteng akidah dan syariat. Mereka ni nak langgar akidah, nak langgar syariat, sebab tu menghina Ahlul Hadis. Mereka menolak gelaran Hasyawiyah kerana ia fitnah yang lahir daripada golongan yang terlalu mengagungkan akal seperti Ahlul Kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Ulama besar seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Malik dan lain-lain membuktikan bahawa metod Ahlul Hadis
adalah asas kepada ahli sunnah wal jamaah. Pandangan ni adalah pandangan global daripada dulu hingga sekarang. Okay, kita tengok pada kitab ni. Kitab Siyar Alam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi, ulama besar di dalam ahlul hadis. Kalau sesiapa nak belajar ilmu hadis, perlu melalui atau mentelaah kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kerana Imam Az-Zahabi adalah salah seorang pakar riwayat. Sebab itulah dia boleh tulis kitab Syiar Alam An-Nubala. Kita tengok pada jilid ke-10 muka surat 70. Saya bacakan terjemahan yang saya telah gariskan tu. Kita tengok sama-sama. Dengan sanad ini telah memberitahu kami Muhammad bin Ahmad Al-Jarudi, memberitahu kami Abu Ishaq Al-Qurab, memberitahu kami Abu Yahya Al-Saji daripada Al-Buwaiti. Beliau berkata, aku mendengar Al-Syafi'i berkata, hendaklah kamu bersama dengan para ahli hadis kerana mereka adalah golongan yang paling banyak benar. Nampak tak saya kata tadi? Golongan asal Jawa memfitnah Imam Syafi'i sebagai Hasyawiyah. Walaupun artikel mereka mengatakan, oh, akidah kami sama dengan Imam Syafi'i, tapi hakikatnya mereka telah memfitnah Imam Syafi'i sebagai Hasyawiyah. Kenapa Imam Syafi'i cakap macam tu? Kita tengok lagi. Imam Syafi'i menegaskan kedudukan ahlul hadis sebagai benteng kebenaran. Mereka dianggap lebih tepat kerana berpegang kepada riwayat sahih, bukan semata-mata akal atau hawa nafsu. Pesanan ini menjadi hujah kuat bahawa jalan selamat ialah jalan bersama ahlul hadis kerana mereka menjaga sunnah Nabi SAW dengan amanah. Jadi, artikel yang awal tadi ditulis tu adalah artikel yang tidak berhemah, tidak beretika, bahkan satu jenayah ilmu, dan memfitnah ahlul hadis sebagai golongan Hasyawiyah. Mereka ni adalah golongan-golongan yang berpegang dengan ajaran Mu'tazilah tetapi mengaku sebagai golongan Asy'ariyah. Perangai mereka, sikap mereka, buku-buku yang mereka tulis, artikel-artikel yang mereka tulis tak menunjukkan mereka adalah Asy'ariyah. Sebaliknya, dengan jelas bukti yang nyata kita dapat melihat bahawa mereka berakidah Mu'tazilah. Sekian, Assalamualaikum.